bebas nih Malaysia dijajah sama Facebook. Mereka hobinya jadi budak Mark Zuckerberg nih. Luar biasa nih Malaysia nih. Bukan cuma itu guys. Yang keempat apa? Yang keempat, mereka wajib memfasilitasi perdagangan digitalnya Amerika Serikat. Bukan hanya nggak boleh ngasih pajak, bea cukai dan sebagainya, nggak boleh. Mereka bahkan harus memudahkan, memberikan akses sebesar-besarnya bagi perusahaan teknologi Amerika Serikat buat menjajah Malaysia. Wah, kejam banget ini. Ya lebih sadis lagi yang kelima guys. Kemarin itu rangkuman aja ya. Malaysia itu wajib nanya dulu sama Amerika Serikat kalau mereka mau berdagang dengan negara lain. Khususnya mau berdagang digital dengan negara lain. Apalagi kalau negara lain itu dianggap sebagai musuhnya Amerika Serikat. Ini artinya negara ini nggak lagi punya kedaulatan. There is no sovereignty in Malaysia. Mereka udah kumpulan budak, slave. Malaysia itu slave. Mereka dikit-dikit mau belok kiri nanya dulu sama majikan. Bos Donald Trump, boleh nggak Malaysia belok kiri? Kalau mau belok kanan nanya lagi, bos Donald Trump, Malaysia boleh nggak belok ke kanan? Betul-betul idiot nih. Ini betul-betul bodoh nih yang tanda. Setelah berakhirnya KTT ASEAN, dampak perjanjian antara Anwar Ibrahim dan Donald Trump mulai terasa seperti badai yang datang setelah pesta. Kini tetangga tampak berada di bawah kendali Amerika Serikat. Tak heran jika di KTT APEC Korea Selatan, Xi Jinping terlihat enggan menyapa Anwar. Meski berusaha menjelaskan isi perjanjian di parlemen, Anwar tampak berhati-hati. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Parlemen pun diam, dan rakyat mulai bertanya, masihkah Malaysia benar-benar berdaulat? Karena satu hal pasti, Amerika tak pernah bergerak tanpa keuntungan. Dan kini rakyat Malaysia lagi-lagi jadi korban permainan elit politiknya sendiri. Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US, bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita merdeka berdaulat. Bagaimana ni? Yang amat berhormat tambun apa sudah jadi kepada ini? Kita merdeka, tapi hari ini Trump datang yang menjahannamkan Gaza, bumi Palestin. Kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi saya tidak setuju. Bagaimana ada syarat Amerika kenakan bahawa ikut perjanjian kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika. Tiada siapa boleh menghalang. Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian? Ini yang perunding-perunding ini, menteri MITI ini, apa yang mereka runding ini? Ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kena jawab di sini. Kita memang ada sopan santun, berbudi bahasa, tetapi tanpa sebutir bom, tanpa senapang, Trump turun ke bawah ini, kita menyerahkan ekonomi kita, menyerahkan kekayaan negara kita 1 trilion ringgit, sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas. Lembaga hasil dalam negeri kena cakutip, custom kena kutip, semuanya nanti kita bagi kepada Amerika. Petronas bergaduh dengan setengah negeri, tak bayar royalti pada Kelantan, tak bayar royalti kepada Terengganu, mungkir pada Sabah, mungkir pada Sarawak. Kita bergaduh sama sendiri, tapi berbilion kita bagi pada Amerika. Saya memuji ucapan daripada ahli parlimen Pasir Gudang tadi yang berada di blok kerajaan, tetapi beliau seorang yang jujur, yang berhujah dengan fakta, dan beliau telah mendedahkan satu perkara yang sangat dahsyat. Dengan kehadiran Trump di Malaysia ini bukan sahaja mengguris jiwa dan perasaan saudara-saudara kita di bumi Gaza kerana disambut dengan begitu meriah dengan tari menari dan sebagainya, dan yang paling besar kesannya apabila Malaysia menandatangani perjanjian untuk membeli LNG, gas asli cecair, beli daripada US. Kita negara pengeluar gas, kita negara pengeluar minyak, kena bayar 3.8 bilion USD. Hampir 20 bilion setahun kita kena bayar kepada US untuk hanya semata-mata beli gas asli cecair. Dan yang lebih berat lagi, dalam perjanjian itu juga mereka berhak membeli REE daripada kita. Sedangkan REE ini dasarnya belum lagi kita final dalam negara kita, kerana dia juga melibatkan
hak negeri-negeri. Apakah selepas daripada ini kerajaan akan mengabaikan hak negeri-negeri kerana telah menandatangani perjanjian tanpa ada satu dasar yang jelas tentang REE ini? Saya ucap syabas dan tahniah kepada Pasir Gudang kerana dengan hanya kehadiran Trump beberapa hari sahaja, beliau seolah-olah telah menjajah semula ekonomi negara kita kerana telah kita mengikat dengan perjanjian yang kita terpaksa kena bayar 1 trilion yang sudah pasti lebih menguntungkan kepada negara penjajah, negara penjarah darah dan nyawa umat Islam ini. Ini bukan daripada kami, ini daripada ahli Parlimen Pasir Gudang. Kita amat berduka cita dengan semua perkara ini kerana rakyat di bawah hanya dipertontonkan dengan hebatnya diplomasi kita sehingga boleh menjemput Presiden Amerika datang ke negara kita. Mengapa Cambodia boleh, Malaysia tak boleh? Saya minta semua tengok ini. Sebelah kiri perjanjian Amerika Syarikat dan Malaysia, sebelah kanan perjanjian Amerika dan Cambodia. Kedua-dua perjanjian dimaterai pada hari yang sama melibatkan negara-negara ASEAN. Kedua-duanya sebelum ini dikenakan 19% tarif. Tetapi kedudukan kedaulatan dalam artikel 51 berbeza. Apabila kita lihat artikel 51 bagi perjanjian Amerika dan Cambodia, ia menggunakan ayat Cambodia shall regulate in a manner that does not infringe on Cambodia's sovereign interest. Maksudnya jelas, Cambodia hanya perlu mengambil langkah yang sama seperti Amerika sekiranya ia tidak menjejaskan kepentingan atas kedaulatan negaranya. Artikel 5.1 bagi Malaysia pula tiada perkataan-perkataan yang sama. Artikel 5.1 menyebut Malaysia perlu ikut sekatan atau tarif perdagangan Amerika Syarikat. Kalau Amerika kenakan sekatan terhadap China, Iran atau Rusia, Malaysia juga wajib ikut walaupun negara-negara itu rakan dagang penting negara kita. Walaupun Menteri MITI jawab di Parlimen bahawa ia tertakluk kepada pelbagai proses dan garis masa, tapi realitinya kita hilang dasar berkecuali. Dasar luar Malaysia yang selama ini bebas dan sederhana kini akan tunduk kepada keputusan Washington. Maka kita terpaksa tanya, mengapa Cambodia boleh mempertahankan kedaulatan mereka dalam perjanjian dan kita tidak boleh? Adakah kita dibuli oleh Amerika Syarikat? Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak termasuk pejabat awam ataupun sesiapa saja, tetapi persoalan ini harus dijawab. Artikel 5.2.1 dalam perjanjian perdagangan Malaysia-Amerika menyatakan bahawa Malaysia hanya boleh menggunakan pembekal teknologi komunikasi yang tidak menjejaskan keselamatan, perlindungan dan harta intelek infrastruktur ICT termasuk 5G, 6G, satelit komunikasi dan kabel dasar laut. Jadi, mengikut perjanjian, Malaysia kena berunding dengan Amerika Syarikat terlebih dahulu untuk menentukan sama ada sesuatu pembekal gagal memenuhi piawaian ini. Memandangkan Amerika Syarikat telah pun mengharamkan ZTE dan Huawei dari China atas alasan keselamatan, persoalannya sekarang, adakah U-Mobile akan terpaksa batalkan perjanjian mereka untuk menggunakan teknologi Huawei dan ZTE yang biasanya 20% hingga 40% lebih murah berbanding pembekal negara barat bagi pelaksanaan rangkaian 5G kedua Malaysia seperti diumumkan pada April 2025 yang lalu? Ya, Malaysia perlu berunding dengan Amerika Syarikat apabila ingin membeli satelit atau teknologi komunikasi, dan jika mereka tidak setuju, maka kita terpaksa bayar sampai 40% lebih tinggi. Namun Kerajaan Madani kata perkara seperti ini langsung tidak menjejaskan kedaulatan, tidak menjejaskan kebebasan kita, tapi ianya sebaliknya dikatakan menguntungkan negara kita. Biar betul, fikir-fikirkanlah. Kedua, dari segi faedah perdagangan, kerajaan dengan bangganya meraihkan kira-kira 22 bilion ringgit barangan Malaysia bakal menerima pengecualian daripada tarif 19%. Namun hakikatnya, ia hanya mewakili kira-kira 12% ekspor Malaysia ke Amerika seperti getah, koko, minyak sawit dan farmaseutical. Sebaliknya, kalau kita lihat apa yang mereka dapat, kira-kira 65% hingga 90% ekspor Amerika ke Malaysia bernilai kira-kira 75 bilion ringgit kini diberi akses mudah dan keutamaan pasaran di Malaysia. Lebih membimbangkan apabila pakar ekonomi Barclays dilaporkan menganggar nilai ekspor Malaysia yang benar-benar mendapat manfaat hanya sekitar 1 bilion US dollar sahaja. Kerana barangan ini masih tertakluk kepada had dan syarat-syarat ekspor. Jumlah ini
kira-kira 0.2% kepada KDNJ. Satu jumlah yang sangat kecil, insignifikan untuk memberi apa-apa impak bermakna. Ini bukan perjanjian sama-sama untung. Ya jelas berat sebelah, di mana kita buka seluruh pasaran tetapi mereka hanya buka sedikit ruang untuk kita. Ketiga, dari segi kritikal mineral dan sumber asli, Malaysia kini tidak boleh lagi mengenakan sekatan atau kota ekspor kepada Amerika Syarikat. Ini bermakna kita tidak lagi boleh mengawal nilai tambah di dalam negara. Syarikat-syarikat Amerika bebas membeli bahan mentah kita tanpa perlu melabur dalam pemprosesan tempatan. Ini bermaksud negara kita akan kehilangan leverage dan hasil jangka panjang. Keempat, perjanjian ini juga mengikat kita kepada piawaian dan pensijilan Amerika. Adakah produk yang sudah diluluskan oleh FDA mesti diterima tanpa semakan oleh MPRA atau MDA? Begitu juga produk halal. Malaysia hanya mempunyai kuasa melantik agensi pengesahan halal di Amerika Syarikat yang diiktiraf oleh JAKIM. Bagaimana jika JAKIM mengubah dasar atau standard dia nanti? Kita akan hilang kawalan untuk menentukan sendiri apa yang halal di tanah air kita sendiri. Kelima, dalam bidang digital dan data, Malaysia tidak boleh lagi kenakan cukai digital atau sekatan aliran data rentas badan. Ini dilihat hanya menguntungkan syarikat gergasi teknologi Amerika, tetapi menyekat ruang Malaysia membina dasar digital yang melindungi pengguna dan syarikat tempatan. Akhir sekali, artikel 6.2 mewajibkan semua GLC dan GLIC termasuk Petronas, TMB, Khazanah dan PMB bertindak seperti syarikat komersial semata-mata. Jika mereka memberi keutamaan kepada syarikat tempatan, ia boleh dianggap melanggar perjanjian. Dasar permekasaan ekonomi tempatan akan lumpuh. Jadi, saya ingin tanya kerajaan, adakah semua klausa ini benar-benar telah dipersetujui oleh seluruh kerajaan madani? Mengapa ia ditandatangani tanpa rundingan awam atau dibentang di Parlimen walaupun proses telah bermula sejak bulan Mei lagi? Apa jaminan bahawa dasar halal, cukai dan kedaulatan ekonomi kita tidak tergadai? Kita tidak menolak perdagangan antarabangsa, tetapi kita menolak perjanjian yang menyerahkan hak menentukan masa depan negara kepada kuasa luar. Kita sudah dengar penjelasan Menteri MITI bahawa jumlah barangan yang Malaysia akan beli daripada Amerika Syarikat yang dianggarkan pada nilai 1 trilion ringgit adalah barangan yang industri di Malaysia sudah beli dari Amerika Syarikat. Namun, dengan perjanjian ini, kita telah ikat mati nasib ekonomi negara kita kepada rantaian bekalan Amerika dan kepentingan ekonomi mereka. Kalau barangan lebih murah boleh diperoleh dari negara lain, adakah Malaysia masih terikat kepada barangan Amerika sahaja? Kita tiada pilihan, kan? Ingat, Malaysia mesti kekal